Habis bunuh Dajjal, ketika itu Nabi Isa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, harriz ibadi ila Tur. Wahai Isa, bawa semua hamba-hambaku pergi ke Tur, satu bukit yang tinggi. Kerana sekarang ini salah satu daripada makhluk-makhluk aku telah pun berjaya keluar daripada tembok mereka. Ya'juj wa Ma'juj, tema dia kerosakan. Satu makhluk yang dia buat kerosakan. Di mana dia tak penting. Apakah sampai malam ni makhluk itu wujud? Ya. Dia manusia normal macam kita, dua tangan, dua kaki, manusia. Ada lelaki, ada perempuan, dan telah pun dikurung oleh Zulqarnain alaihi salam. Zulqarnain ni hidup pada satu zaman yang tidak diijma' oleh para ulama'. Tak ada ijma'. Ada ulama' sebut zaman ni, ada ulama' sebut zaman ni, ada ulama' sebut sebelum Nabi Musa, ada ulama' sebut selepas Nabi Musa. Tidak ijma'. Jadi Zulqarnain ni, saya cerita sikit ringkas. Antara lelaki yang memerintah utara sampai ke selatan, barat dan ke timur, dua yang Islam adalah Zulqarnain dan yang keduanya Sulaiman alaihissalam.